Guys, ayam alang fried chicken ni besar gila weh ayam dia. Ramai orang cakap ayam goreng alang fried chicken ni sedap. So hari ni aku pergi dekat alang fried chicken dekat Keramat AU3. So jom kita. Oh, inilah alang fried chicken tu. Oh. Ush, nampak sedap ni. Oh, besar-besar ayam dia. Bang, ni alang fried chicken ni apa yang best bang? Ayam ada, rangka ada, cendawan ada. Bahagian sos, cheese juga ada, sambal hijau dengan Korean. Korea. Okey bang, bagi saya ayam goreng, rangka ayam dengan enoki. Sambal saya nak tiga-tiga. Saya nak sambal Korea, sambal hijau dengan sambal cheese. Boleh? Boleh. Okey bang. Tengok ayam goreng 5 ketol lah aku order. Besar-besar weh ayam dia. Tengok. Panas-panas, besar-besar. Tengok, sos dia ada cheese, ada Korean dengan yang warna hijau ni. Okey, dia punya cendawan enoki, dia punya ayam goreng. First aku nak makan cendawan enoki dulu, alang fried chicken ni. Sedap ah. Sedap. Very crispy weh. Ni sedap. Tengok guys, ayam alang fried chicken ni besar gila weh ayam dia. Aku tak jumpa lagi ayam goreng yang jual tepi jalan yang ayam dia besar-besar macam ni. Betul. Dia punya ayam. Tengok, ini bahagian kepak tau. Ini bahagian kepak tau. Tengok kepak dia besar amat. Besar bahagian kepak dia tengok. Panas-panas tengok. Kepak pun besar weh. Ini baru betul puas makan. Okey, aku nak makan dia punya ayam goreng alang fried chicken. Sedap lah. Dia punya coating dia tu rasa weh. Aku sukalah coating tepung dia. Memang sedap. Rasak-rasak weh. Okay, so aku nak rasa makan dia punya sos hijau ni pula. Warna hijau weh sos dia. Tengok, dekat-dekat jom tengok. Macam mana rasa sos hijau dia ni? Dia rasa manis-manis lah. Dia macam ada rasa buat sos Thai. Yang merah ni Korean. Korean ni mesti pedas. Takutlah makan pedas-pedas ni. Masih panas lagi ayam dia. Step sikit, deep sikit. Ayam Korean. Tak rasa pedas. Dia motor manis, ada rasa lat pedas. Next is cheese. So yang cheese pula. Pak yang cheese. Cheese tak? Aku yang cheese. Dan semua ni aku paling suka yang cheese. So kalau kau nak try, kau kena serius lah. Kau kena cubalah ayam alang fried chicken ni sebab memang sedap gila. Kau kena datang dekat ni. Dekat Keramat AU3. Kau boleh waste je kot. Dia dekat dia. Tunjuk signboard. AU3 Desa Keramat. Dekat depan car wash ni, itu gerai dia yang kecil tu. Okey? Alright. So, apa-apa pun, jom kita makan.